1, 2, 3, 4, 5. Cukuplah ni. Tak sabarnya esok nak raya. Nak pakai baju cantik, nak makan rendang, lontong, lodeh, lemang, ketupat. Konflik madu. Tak sabarnya. Berangan ke tu? Ish, kantoi lah. Nurin, kenapa tadi Nurin cakap esok Nurin nak makan menu raya? Ni pun Nurin tengah susun duit raya nak masuk dalam sampul. Esok dah raya ke? Aida, awak tak tahu ke esok raya? Awak tak tengok TV malam tadi? Saya nak kerja rumah. Alamak, kalau macam tu saya kena siap-siap lah. Bye Nurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Setelah sebulan menanti tibanya Syawal yang mulia, akhirnya tiba jua hari yang dinantikan oleh semua warga Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Raja Zarina. Pada hari ini, 10 April bersamaan dengan 23 Syawal, semua warga meraihkan program Hemko Ceria Madani bagi tahun 2026. Oleh itu, jom kita saksikan suasana meriah, penuh keceriaan dan semangat perpaduan dalam sambutan Hari Raya Aidilfitri di Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Raja Zarina. Jom! Bersama dengan saya, wakil daripada tingkatan 5. Boleh akak perkenalkan diri? Nama saya Aimi daripada kelas 5 SK3. Nama saya Fazlina daripada kelas 5 SK3. Nama saya Aira dari 5 SK3. Baiklah, memandangkan ini merupakan sambutan hari raya terakhir akak di sekolah. Jadi, apakah kenangan yang mungkin akak akan rindui selepas habis sekolah nanti? Kenangan yang saya paling rindui adalah kenangan bersama kawan-kawan, hias kelas, berborak senda, bergurau-gurau senda, Berborak dengan guru, buat jaman raya. makan bersama kawan-kawan, borak-borak, seronok lah. Baiklah, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Bersama dengan saya, wakil murid daripada tingkatan 1. Boleh awak perkenalkan diri? Nama saya Kisha Damia daripada kelas 1 Lekasi. Okay, baiklah Kisha. Hari ini telah dijalankan pelbagai aktiviti kan? Jadi, awak rasa aktiviti mana yang paling menarik dan mungkin sedikit berbeza berbanding dengan sekolah rendah awak dulu? Kalau yang aktiviti menarik tu saya rasa aktiviti yang menarik lah. Sebab kelas kalau saya pergi sekolah rendah tak ada. Samalah juga macam aktiviti yang lain daripada sekolah rendah saya. Baiklah, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Turut bersama saya Puan Siti Arbaiyah binti Palil, penolong kanan hal ehwal murid Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Raja Zarina. Apa khabar Puan? Khabar baik. Puan, sepanjang penganjuran program ini, apakah cabaran yang dihadapi oleh pihak sekolah untuk menganjurkan sambutan Hari Raya ini? Baiklah, terima kasih. Sebenarnya program hari ini bukan sahaja program Hari Raya, bahkan dia salah satu program RIMUP, Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan yang menggabungkan semua warga RZ pada hari ini. Salah satu cabarannya ialah kita
berusaha walaupun dalam cuaca yang agak panas. Meskipun demikian masih lagi bawah 35 darjah, maka membolehkan kita untuk berhimpun di dataran Hasimah walaupun dalam masa hanya 2 jam, dan sebelum itu kami menjalankan program ini di kelas masing-masing atas sebab cuaca yang tak mengizinkan. Dan saya merasa sangat bersyukur dan dengan kerjasama semua warga AZ daripada pentadbir, warga kerja sekolah, pekerja keselamatan, pekerja pembersihan, kantin sekolah dan khususnya murid-murid yang memberikan kerjasama yang sangat baik sehingga membolehkan program pada hari ini dijalankan dengan cukup ceria dan selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurlah semua berjalan dengan lancar. Ya, baiklah Puan, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Turut bersama saya, Puan Rohana binti Abdul Rahman, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Raja Zarina. Baiklah Puan, bagaimanakah sambutan Hari Raya ini boleh merapatkan hubungan antara warga sekolah dengan persatuan ibu bapa dan guru? Terima kasih untuk soalannya. Alhamdulillah hari ini dapat kita adakan satu majlis untuk meraihkan anak-anak murid dalam program RIMUK HEMCO Ceria Madani. Jadi kalau ditanyakan kepada soalan bagaimana ya program begini dapat merapatkan hubungan antara PIBG dan sekolah, suka saya maklumkan bahawa dengan berjayanya kita adakan program ini pada hari ini membuktikan bahawa ibu bapa yang merupakan ahli persatuan ibu bapa menyokong kepada program sekolah, dan kalau dilihat kepada sambutan anak-anak datang dengan berpakaian cantik ya, dengan membawa juadah yang pelbagai, ahli kuasa YDP PIBG juga turut serta. Jadi ini merupakan satu tanda positif bahawa program ini mendapat sokongan dan juga bantuan dari segi fizikal, keuangan dan sebagainya. Kerana kita kena selalu ingat sekolah dan PIBG berpisah tiada. Bak kata pepatah, bersatu kita padu lah ya Puan. Ya betul. Baiklah, terima kasih Puan kerana sudi berluangkan masa bersama kami. Baik, terima kasih. Selamat Hari Raya semua.